Halo todos como estas, hari ini aku nak review makan. Kita makan-makan lah sebab kita seorang-seorang dekat sini kan. So yang saja je lah kita nak buat makan-makan lah sikit. Ramadan kan sekarang ni waktu lunch. Okay, so unboxing. Kemudian sambal dia. Kita dapat free soup lah. Kita ambil sendiri je kat kedai tu. Kita ambil je. Sebab kan kita seorang-seorang je, so kita tak boleh lah. Kalau tak, kita makan kat sana. So, this is X pedas. Ni paling pedas lah aku minta. Alamak, dia bagi isi pula. Ok lah, tak apa. Tak, dia bagi sudah pedas. Ok, ni biasalah, ni yang common punya ayam gepuk lah kan. Set B ni dia ada tempe. Tak tahu tapi dia ada tempe. Dia ada tempe, kau sama je. Sebab beza dia apa kalau set ni, set A, B, C tak ingat lah. Tapi memang biasa aku beli set B. Set B ni memang dia ada kobis, tempe, timun. Sebagai ayam misi lah pula. Tak apalah, kita memang nak diet kan? Kan. Extra pedas. Macam dan. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Semoga makanan ini mampu mengenyangkan aku dan menyehatkan aku. Bismillah. Sambal tu tak apalah, dia bagi isi, tak apalah, aku kerja. Dia tahu dah kan dalam aku nak diet kan. Tu boleh cakap banyak lah, pedas. Saya rindu dah lama tak makan gepuk tau. Sebab sejak puasa tak makan gepuk. So datang nak minta sambal apa? Sambal extra pedas. Dia tercengang tau. Kenapa? Kalau tercengang dia tak jual. Yang aku suka ayam gepuk Shila ni, dia bagi kobis dia tak goreng tau. Aku tak apa suka sangat kalau kobis goreng. Aku suka kobis yang mentah-mentah macam ni. Suka kobis yang mentah macam ni, tak suka goreng. Itu yang aku suka. Aku tak bercakap lah. So far yang paling sedap, ayam gepuk yang paling sedap aku rasa. Mungkin sebab aku kata sedap, sebab memang aku selalu makan ayam gepuk ni kot. Tapi kalau macam yang brand lain, aku jarang makan. Sebab ni antara yang aku kerap makan, memang lidah aku dah biasa, rasa sambal je. Malam tak makan habis. Kenyang ni. Siapa yang dah pernah makan ayam gepuk Shila? Cuba komen. Sedap tak? Sedap. Sedapnya.
makan ayam gepuk ni. Siapa lah yang start dulu buat ayam gepuk atau Malaysia ni? Pedas kan? So kali ni Jumaat, aku cakap kenyang. Ekor nampak jauh. Yang harus lah. Kata kenyang-kenyang, ada juga. So, aku nak tanya korang lah. Ayam gepuk mana yang korang paling suka? Cuba komen. Okay? Nak tahu kalau aku boleh rasa lagi, aku nak try lah. Kan? Sedap ke, pedas ke? Aku nak tahu kepedasan ni lah. Kalau aku sedap tu, level sedap dia sama je. Cuma nak rasa kepedasan dia tu macam mana. Okay? So, thanks for watching. Adios. Goodbye.